Antara topik yang selalu dibincang dalam kewangan adalah tentang persaraan, financial freedom dan kewangan yang lebih stabil. Tapi tanpa matlamat yang jelas, semua itu kekallah sebagai angan-angan. Salah satu matlamat yang realistik dan berimpak tinggi ialah capai 1 kilogram emas sebelum umur 50 tahun. Mengapa 1 kilogram emas? Adakah ianya mustahil? Kalau nak tahu, boleh tonton video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan. Kenapa 1 kilo emas? Kerana dalam nilai semasa, 1 kilo emas ni bersamaan sekitar RM632,000. Ini adalah pelindung kewangan yang kukuh, sama ada untuk persaraan, kecemasan, pendidikan anak ataupun peluang bisnes pada masa depan. Untuk anda yang nak capai simpanan sebanyak ni, anda tak perlu mula dengan modal yang banyak. Anda hanya perlukan plan simpanan konsisten selama 10 hingga 20 tahun. Bergantung kepada umur dan kemampuan. Contohnya, jika anda berumur 30 tahun hari ini dan nak menetapkan target untuk capai 1 kilogram dalam masa 20 tahun, anda hanya perlu simpan sekitar 4 gram emas sebulan. Ini bersamaan sekitar RM2,500 berdasarkan harga semasa. Anda tak mampu nak menabung dengan jumlah yang banyak? Mulakan dengan bajet yang anda mampu, asalkan konsisten. 1 kilo emas ni bukanlah sekadar angka. Ia adalah bukti usaha anda bertahun-tahun kerja. Dan ia juga adalah aset fizikal yang kalis inflasi, mudah dicairkan serta boleh diwarisi. Persoalannya, adakah anda sedang bina 1 kilo emas anda sebelum umur 50 tahun? Untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh saja klik link di bio Dana dan daftar secara percuma. Untuk lebih banyak lagi info mengenai emas, boleh follow Dana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.